MA63. Ia bukan sekadar perjanjian tetapi ikatan perundangan dan politik yang menjamin hak, otonomi serta kedudukan istimewa Sarawak dalam persekutuan. 62 tahun lepas, Sarawak bersama Sabah, Singapura dan Tanah Melayu membentuk Malaysia dengan janji yang termaktub di dalam MA63. Dan kini, dengan perjuangan pemimpin kita, janji itu mula ditebus. Antara hasil yang paling besar perjuangan pemimpin kita ialah Sarawak sudah kawal gasnya sendiri. Syarikat milik Kerajaan Sarawak iaitu Petros telah dilantik sebagai gas agregator tunggal di Sarawak. Bukan itu sahaja, beberapa jabatan di Sarawak kini diiktiraf sebagai jabatan teknikal. Kita berjaya mengangkatkan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Sariran dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar untuk diiktiraf sebagai jabatan teknikal. Perkara ini membuka lebih banyak ruang untuk kita melaksanakan projek pembangunan sendiri tanpa terlalu bergantung kepada agensi persekutuan. Dan dalam soal kewangan negara, Sarawak kini ada suara tetap di LHDN. Sarawak kini mempunyai wakil tetap dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri melalui pindaan Akta LHDN. Kita kini boleh duduk sama rata dalam menentukan dasar cukai negara. Malah undang-undang buruh juga kita sudah pindah supaya ia ikut realiti Sarawak dan lindungi hak pekerja di sini. Undang-undang buruh sedia ada mencerminkan realiti tempatan. Pelabuhan pun sudah kembali kerana Bintulu kini sah menjadi milik Sarawak semula. Kita juga berjaya menukar status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Sarawak. Semua ni hasil rundingan. Ini bukan retorik semata-mata tapi keputusan bersama. Pada 12 September 2025, Sarawak telah menjadi tuan rumah kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching. Dan kini kuasa kehakiman juga bakal berubah. Turut dipersetujui bahawa Jemaah Menteri akan mengemukakan kertas cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman di Sarawak dan Sabah diperakkukan oleh Yang di-Pertuan Negeri masing-masing. Bahkan alam sekitar pun kita akan tentukan sendiri hala tujunya. Kita sedang melangkah ke arah mengambil alih kuasa penuh untuk menentukan dasar dan hala tuju alam sekitar negeri kita sendiri. Percayalah, kalau Sarawak kita kuat, Malaysia akan jadi lebih hebat.